Kita ada dua negara jiran. Pendirian mereka pasal satu isu ni sama, tapi tindakan mereka di pentas dunia sangat berbeza. Hari ni kita nak rongkai satu teka-teki diplomatik yang penuh dengan strategi, prinsip dan pertaruhan politik yang sangat tinggi. Jom kita mulakan. Cuba bayangkan suasana ni Oktober 2025, Sharm el-Sheikh, Mesir. Keadaan tegang. Pemimpin-pemimpin dari seluruh dunia ada kat sana berkumpul untuk bincangkan satu pelan damai yang kritikal untuk Gaza yang diusulkan oleh Amerika Syarikat. Dan kat sinilah teka-teki bermula. Kita ada dua negara jiran dari Asia Tenggara. Dua-dua ni memang lantang bersuara pasal isu Palestin. Indonesia hantar presiden mereka. Tapi Malaysia, tak ada pula wakilnya. Jadi persoalannya, kenapa? Okey, jom kita tengok keputusan Malaysia dulu. Adakah sebab mereka tak dijemput atau adakah ini satu langkah yang memang dirancang? Mari kita siasat sikit. Nah, jawapannya datang terus daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri. Ini bukan spekulasi, ya. Beliau jelaskan yang Malaysia tak hadir sebab mereka tak nak bagi sokongan penuh tanpa syarat. Kiranya macam tak nak sign cek kosong diplomatik lah. Jadi, faham kan? Ini bukan sekadar tak datang. Ini adalah satu kenyataan, satu pendirian yang disengajakan. Ia didorong oleh prinsip diplomatik, terutamanya sebab tak ada jaminan jelas untuk negara Palestin dan pada masa yang sama, realiti politik dalam negara. Di Malaysia, sokongan padu untuk Palestin ni sangatlah penting dari segi politik. Sebenarnya, strategi ini satu tindakan pengimbangan yang bijak. Dia ambil pendirian moral yang kuat di peringkat antarabangsa untuk kukuhkan sokongan dalam negara, tapi pada masa yang sama tak putuskan hubungan ekonomi penting dengan Barat. Para penganalisis panggil pendekatan ini perlindungan nilai pacuan domestik. Okey, itu cerita sebelah Malaysia. Sekarang, jom kita beralih pula ke Indonesia dan kita tengok macam mana pendekatan mereka ni sangat-sangat berbeza. Indonesia bukan setakat datang tau. Mereka datang dengan satu tawaran yang cukup besar. Kesediaan untuk hantar 20,000 tentera pengaman. Ini satu isyarat yang sangat jelas. Indonesia nak tunjukkan yang mereka ni pemain aktif di pentas global, bukan sekadar pemerhati dari jauh. Sebab Indonesia hadir pun sama strategiknya dengan sebab Malaysia tak hadir. Bagi Jakarta, ini peluang keemasan untuk letakkan diri mereka sebagai suara kesederhanaan. Satu kuasa besar yang boleh bercakap dengan semua pihak. Jadi macam jambatan penghubung. Dengan cara ni, mereka dapat tingkatkan pengaruh dalam membentuk apa-apa penyelesaian. Nampak tak beza strategi Indonesia ni? Daripada hanya berdiri di luar, mereka pilih untuk masuk ke dalam bilik rundingan, libatkan diri dan cuba pengaruhi keputusan dari dalam. Pendekatan proaktif macam ni, kita panggil aktivisme pragmatik. Jadi, apa maksud perbezaan pendekatan ni untuk gabungan serantau mereka, ASEAN? Terutamanya bila ada satu lagi faktor besar yang bakal merumitkan keadaan. Perbezaan strategi ni memang sangat ketara kan? Indonesia pilih untuk hadir dan terlibat. Siap tawar tentera pengaman lagi nak tunjuk keupayaan global mereka. Malaysia pula pilih untuk tak hadir atas dasar prinsip menolak pelan AS untuk jaga politik domestik. Satu pendekatan nak bentuk hasil dari dalam, satu lagi nak elak daripada bersubahan. Dua pertaruhan yang sangat berbeza. Dan jangan fikir ini isu diplomatik peringkat atasan je. Data tinjauan ni tunjukkan ada impak yang nyata kat seluruh rantau. Apa yang paling merisaukan golongan profesional ASEAN bukannya ekonomi, tapi macam mana konflik ni buat kepercayaan orang pada undang-undang antarabangsa makin terhakis. Ini dah jadi krisis kepercayaan terhadap sistem global tu sendiri. Dan kat sinilah plot twist dia. Presiden Trump, arkitek sidang kemuncak kat Mesir tu, dijadualkan melawat Kuala Lumpur beberapa hari je lepas tu untuk mesyuarat ASEAN. Cuba bayangkan keadaan tu. Malaysia kena jadi tuan rumah kepada pemimpin yang pelan damainya baru je mereka tolak. Mesti kekok gila kan? Okey, ini membawa kita kepada kesimpulan penting daripada teka-teki diplomatik ni dan apa sebenarnya yang dipertaruhkan untuk kedua-dua negara.
Sebenarnya, kedua-dua negara ni sedang membuat pertaruhan yang dah dikira baik-baik. Indonesia sanggup korbankan sikit mudak politik dalam negara untuk dapatkan tempat di meja rundingan global. Malaysia pula sanggup korbankan pengaruh antarabangsa untuk kekalkan pendirian berprinsip dan kestabilan domestik. Setiap pilihan ada risiko dan ganjarannya sendiri. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan yang menarik untuk difikirkan. Dalam dunia yang makin berpecah belah ni, strategi mana yang lagi bagus sebenarnya? Adakah lebih baik kita libatkan diri walaupun berisiko ataupun kita berdiri teguh dengan prinsip walaupun mungkin akan dipinggirkan? Hanya masa yang akan menentukan pertaruhan siapa yang akan membuahkan hasil.